Alamak ya tu. Jatuh dah pula. Assalamualaikum tuan-tuan. Ni dia. Bisa ke batu. Ke batu ni kita lambat ambil. Dah kena makan burung dah. Lambat ambil sangat. Dah tua dah. Kuning-kuning dah. Kalau ambil awan, tak kena makan burung. Tunggu dah makan apa tuan-tuan tu. Kita makan burung lah. Tu ada kuning situ. Amak terpijak pula. Nampak tuan ni kuning. Potong ni penat tuan. Nak potong ke tak nak potong hari tu? Sekarang nampak potong. Tua dah tuan. Burung pun dah makan. Kenyang dah burung 2 ekor tadi. Hari tu kan nak potong ke tak nak potong? Bang, macam mana bang? Okay. Ni parang. Hari tu kan cakap ni parang dia. Sekali tak potong, habis. Bukan parang mana kan. Ni tuan-tuan, cara nak potong. Saya tak pandai potong. Pandai makan je. Ada orang nak potong. Tak potong ni burung makan. Ni dah siap potong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu pohon lagi tak potong. Dia subuh ada tuan sebab dia cukup aja dia subuh. Tapi anak dia dah tumbuh dah. Ada suriat dah dia. Macam ni. Berat lah bang. Tu kan angkat semua. Angkat semua. Jangan baling itu. Apa ni? Yan you. Very good bang. Selalu. Ni dia tuan-tuan, pisang yang sudah dipotong. Banyak ni, alhamdulillah ada beberapa sikat. 5-6 sikat. Satu pohon. Kuning dah masak tuan-tuan